Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. By the way, malam ni aku masuk Astro. So siapa yang very free tu boleh usah aku dekat Astro Arena malam ni. Tinggi pula kamera 3 kekalahan dalam 9 game ni adalah satu stat yang tak akan disebut dan satu ayat yang sama dengan tim yang menang Premier League, betul tak? And kejatuhan City pun amat dahsyat dari segi kemilangan 2-3 season lepas. Tapi to be fair dengan diorang kan, kalau kau tengok game like Villa ni, benda yang paling obvious gila yang buatkan kau rasa macam kau tak boleh nak henyak diorang sangat. Sebab players diorang player muda guys. Player diorang ramai gila player muda. And kau tak akan expect level of experience untuk see out the game, compete for the title the highest level kalau the lack of experience yang ada dalam team kau kan. So masalah experience ni memang terjelas gila dalam game ni lah. Sebab usually City yang lepas, kalau dong want kena tiba sebiji contoh, going into the game minit ke 65 ke atas, diorang dah betul-betul tekan habis-habisan Aston Villa sampai kau nak dapat sebiji ataupun 2 biji gol. And itu yang kita nampak pada Arsenal masa game Newcastle itu. And tu City selalu buat dulu kalau kau ingat. And ni apa yang berlaku, result ni menunjukkan result Arsenal. Ni adalah literally result Arsenal mat. Season lepas, 2 season lepas, macam mana nak menang title dengan against team-team macam ni lah, Villa apa semua ni bagai lah, drop points. So yang dah lah team ni agak muda. And the only player yang kalau tak score, kau rasa memang masa depan kau gelap yang kau takkan dapat chip apa lah, which is Erling Haaland. Member ni kalau tak score, kesian gila aku tengok dia ni. Aku sedih paling berusaha sekali untuk score. And tengok teammates dia lain, in terms of quality patutnya ada, tapi dia punya mentality tu tak deliver. Sebab kalau satu benda aku ingat dulu zaman Rooney aku cakap dengan kau masa kat United pun, bila dia dah masuk United zaman dia muda, dia main under player-player yang experience dan tunjukkan kenapa player-player yang ada sekeliling boleh bantu jadi a better player. And kemudian bila player-player tu dah makin bertua, dah fall out from the squad, dan maybe dah jadi bench player ataupun dijual sebagainya, kau tahu player-player muda yang di-groom oleh player-player experience tu, dia menjadi lah, dia makin perform and membuatkan investment of gunakan player experience ni untuk develop player youngster ni berkesan. Tapi contoh macam Foden kat sini kan, aku rasa macam dah lama dah kita nampak Foden ni duduk dalam team City ni kan. So expectation aku, influence dia kepada game lebih daripada apa yang ada sekarang lah. Sebab dia ramai dengan semua like big players, David Silva. Zaman bila tu? Literally zaman bila guys? Zaman lama lah. So the fact that dia tak boleh nak deliver buatkan aku faham lah kenapa dia selalu tak dipilih untuk represent the team kan, the highest level untuk England kan. Sebab mentality wise lah, ada certain player kau kena faham, Foden aku cakap dengan kau, quality dia memang tip top, tak boleh nak dinafikan. Tapi ada certain player yang mana dia hanya boleh thrive bila everything is good. Bila kau perlukan dia untuk step up, jam. Tapi tu aku risau kak dengan game ni punya wingers City tak menjadi, dengan Bobnya, dengan Savinho-nya tak cukup that threat yang menakutkan Villa. Sebab kita tahu semua Villa kalau sit back, kau tak siapa, almost impossible untuk kau pecah dengan keeper masih Martinez lagi. Berbanyak chance yang dia dapat save dalam game ni. So itu semua adalah red flag lah, macam mana nak compete and especially dengan injury dalam midfield. Kau faham, bukan team start season kita cakap team City ni tak bagus, tak. Disebabkan diorang tak boleh nak cope up dengan the fact that diorang ada masalah dari segi diorang punya depth bila ada injury. Sebab okay, Rodri tak ada available, Nico tak available, then Reinders pun solid tau. Aku expect kena kicap lagi dengan Onana, dengan McGinn. Memang midfield bagi aku Villa pun control lah. Cuma bagi aku, apa yang aku boleh cakap macam ni je lah. Aku rasa Reinders solid that position, tapi kau nak compete for the title tak boleh lah. And bukan salah Pep pun, sebab that's the only player yang available yang dia rasa dia boleh letak situ pun kan. Kau nak letak siapa lagi? Semua yang tak available. But at the end of the day, injury dah start creeping up.
Rodri sekali lagi membuktikan ketiadaan dia memberi impak besar kepada City, walaupun Rodri bukan Rodri yang dulu, but still menyukarkan diorang untuk compete at the highest level. Kalau keep up macam ni, aku tak nampak masa depan cerah. And kalau bukan sebabkan Donnarumma, dia dapat keeper yang quality macam Donnarumma, maybe aku rasa akan lagi teruk season ni. Sebab diorang ada shot stopper yang solid compared to Ederson last season. Kita akan nampak diorang akan ada ability untuk tak concede banyak gol sangat lah compared to season sebelum ni. Sebab macam game ni walaupun tibai away, sebiji itu pun one of the best goal. Mana-mana keeper pun takkan dapat save bola tu, sebab takkan nampak ramai sangat player kat depan. Memang buat kaki kiri weak foot dengan body positioning. Masa dia shoot tu tak nampak macam dia akan shoot. So benda-benda tu yang membuatkan tak siapa keeper bagus pun boleh save. But yeah, sejauh mana aku tak nak terlalu pesimis untuk tim ni. Tapi masa depan tu agak kelam gak sebab aku faham satu benda yang mahal gak Aku risau gak bila aku tengok rupa-rupanya like, MU belakang doang je. Literally MU menang next game, diorang kalah next game. Benda tu tak mustahil lah.